tak pandai buat pola. Tak pandai buat pola itu yang kita pening kepala. Tapi sebenarnya kita kena faham asas buat pola dulu. Dia ada 5 garisan asas. Garisan asas melintang. Yang pertama adalah garisan asas bahu, garisan asas dada, garisan asas pinggang, garisan punggung, garisan dabuh baju. Semua garisan ini akan membentuk pola anda supaya jadi lebih cantik. Ini garisan bahu. Garis asas labu dada biasanya dada bahagi kepada 4. Ukuran bahu ke pinggang 15, 16 atau 17. Pinggang ke punggung kebiasaannya 8 inci atau 7 inci. Untuk labu baju mengikut pada kesesuaian pelanggan. Lepas tu barulah kita boleh buat pola baju kita lebih kurang macam ni. Anda baru tahu? Cuba komen. Atau ada apa lagi yang anda nak belajar? InsyaAllah saya akan buat video. Sila komen di bawah. Saya Cikgu Jarum Amin. Menjahit sampai pandai, tak perlu hantar kedai. Banyak boleh jimat.